Apa beza sebenarnya madu cerah dengan madu gelap ni? Ada mitos mengatakan madu cerah ni adalah madu yang belum masak. Madu gelap ni adalah madu yang dah masak. Ni madu lah, bukan buah. Okey, madu cerah ni adalah sebenarnya hasil tuaian dari sarang lebah yang terletak di pokok di tanah tinggi. Jadi dapatan madunya adalah madu yang cerah, yang mana rasanya lebih manis lembut dan kebiasaannya orang perempuan dan kanak-kanak lebih suka. Manakala madu gelap ni adalah tuaian daripada sarang lebah yang terletak di pokok berada di tanah rendah. Jadi dapatan madunya adalah madu gelap. Rasanya manis pekat likat, disukai oleh orang lelaki. Jadi terpulang pada anda nak makan yang mana. Yang penting pastikan madu asli. Komen, like dan share video ini untuk manfaat orang lain juga. Bermadulah kerana ianya sunnah.